Ramai yang tanya saya, macam mana saya hadapi kehilangan mak ayah saya? Jujur, sebenarnya saya pun tak tahu cara yang betul. Kadang-kadang kita rasa macam kita pun nak menyusul. Tapi bersediakah kita? Cukup ke amalan kita? Ada berapa benda yang saya buat yang bantu saya secara perlahan-lahan. Yang pertama, kita kena terima yang kita memang akan sedih. Kesedihan tu, ya Allah, tak dapat nak bayangkan betapa sedihnya bila kehilangan mak ayah tu. Saya bagi diri saya rasa kesedihan tu. Saya kena bagi emotion tu flow dalam diri saya. Dulu saya ingat saya kena kuat. Saya tak boleh nangis. Tapi sebenarnya kesedihan tu normal. Kita mesti akan rasa sedih. Orang yang sangat penting dalam hidup kita hilang kan? Mana boleh tak sedih? Yang kedua, jangan sesekali pendam seorang-seorang. Jangan simpan seorang-seorang. Kita kena luahkan. Kita kena berborak, bercerita dengan orang lain. Bila kita cakap dengan orang, walaupun sikit, kita akan rasa benda tu tengah flow. Flow. Tak simpan, boom, meletup. Bagi dia flow. Kadang-kadang kita bukan nak solution pun. Memang tak ada solution. Tapi kita cuma nak didengari. Poin yang ketiga, berdoa dan beramal untuk mereka. Saya cuba untuk buat sesuatu untuk mak ayah saya walaupun diorang dah tak ada. Saya berdoa, saya bersedekah, apa yang saya mampu saya buat. Bila saya buat benda ni secara berterusan, ini dia yang buat saya rasa saya masih ada connection dengan diorang. Saya tengah membantu diorang. Perkara keempat, yang paling penting, hidup kita tetap kena berjalan walaupun mereka dah tak ada. Itu adalah perkara yang paling susah. Memang sangat susah. Dulu diorang ada bersama. Bersama tolak kita bersama-sama. Tapi sekarang mereka dah tak ada. Hidup mesti kena jalan. Walaupun hati kita rasa tertinggal kat masa dulu, tapi kita kena ingat, ada orang lain dalam perjalanan hidup kita. Isteri, anak-anak. Seperti mana saya rasa pentingnya mak ayah saya, anak-anak saya pun rasa saya penting dalam hidup diorang. Sayalah hidup diorang. Kalau saya dah tertinggal kat masa dulu, macam mana saya nak tengok masa depan? Kalau kamu tengah lalui benda ni, ingatlah, percayalah, slow-slow kita akan okey. Kita doa, kita cuba sedaya upaya kita untuk memberi kepada mereka yang dah tiada. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Dan ingat, kita ada kehidupan di hadapan kita. Bukan kita lupa, tapi kita cuba belajar hidup dengan rindu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.